Haram 1 Malaysia bertemu kembali dalam aksi dan diberi tumpuan terarah kepada persaingan para peserta dalam kejuaraan drag race KBS NUSC Malaysia 2016. Perlombaan drag race ini berlangsung di Kompleks Sukan Negeri Terengganu Gomadak pada 2 Jun hingga 4 Jun yang lalu. Ini merupakan acara sukan permotoran drag racing yang perlu dikenali sebagai sprint test peringkat kebangsaan terbesar diadakan dengan melibatkan kehadiran dan penyertaan dari pelbagai peringkat, khususnya para belia, dan ianya bukan sahaja melibatkan pelumba dan pasukan profesional, malah turut melibatkan peringkat akademi. Sebanyak 16 kelas dipertandingkan dengan 8 kelas perlumbaan melibatkan motosikal, manakala 8 lagi adalah kelas perlumbaan kereta yang menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM58,150. Perkembangan sambutan makin menggalah-galah. Maknanya daripada tahun pertama hingga tahun sekarang lah, hingga zaman sekarang ni, penyertaan makin meningkat dan juga kesedaran dari segi etika perlumbaan, dari segi syarat dan juga dari segi kelengkapan peserta tu memang makin majulah dan menggunakan sistem-sistem yang terbaru lah. Kejohanan ini merupakan kejohanan yang adalah kejohanan asalnya dibuat oleh pihak garis panduan, dibuat oleh pihak KBS dan diturunkan kepada negeri-negeri, di mana negeri-negeri yang terpilih untuk suku tahun pertama pada tahun ini adalah termasuk dengan negeri Terengganu, dan pihak MUSC dilantik khas untuk membuat tour kepada negeri-negeri yang terlibat kerana kepakaran dan juga kebolehan diorang dari segi pengalaman dan juga ilmu yang diorang ada untuk menyempurnakan kejohanan ini. Dan pihak KBS membantu dari segi surat menyurat dan juga menggunakan Blue Ocean Strategy lah. Dan kita mendapat sokongan yang penuh dari segi kalau di Terengganu, Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, pihak polis negeri Terengganu, Jabatan Rela, JPAM dan juga jabatan-jabatan lain lah, di mana satu mesyuarat penyelarasan diadakan untuk mengadakan event seperti ini amat perlulah, dan kita mendapat sokongan yang baik daripada kerajaan negeri sebenarnya kerana membenarkan kita menggunakan stadium, dan terutamanya pihak stadium sendiri yang datang mesyuarat dan memberitahu bahawasanya program ini boleh dilaksanakan di sini. Program ini juga bertindak sebagai platform yang efektif bagi membantu kerajaan secara khususnya dalam mendekati golongan sasaran belia permotoran, terutamanya mak rempit dan mereka yang mengamalkan budaya lumba haram di jalanan. Okey, di negeri Terengganu kita perhatikan aktiviti drag race merupakan satu aktiviti yang sangat popular, yang setiap kali dianjurkan akan mendapat sambutan daripada kalangan belia-belia ataupun di kalangan peminat-peminat sukan bermotor tempatan. Dan di negeri Terengganu, kebetulannya kerajaan negeri Terengganu menyediakan kemudahan ini yang membolehkan persatuan-persatuan NGO ataupun pihak-pihak tertentu menganjurkan program hampir setiap minggu, dan kita dapati bahawa sambutan yang sangat bagus. Ya, sukan drag race ini pada pandangan saya merupakan suatu yang pertama aktiviti sukan. Kita melihat daripada aspek sukan, ya, sebab kita nak memajukan sukan bermotor. Kita negara yang akan mencapai tahap negara maju, di mana seperti mana negara maju yang lain, aktiviti sukan bermotor merupakan aktiviti sukan yang sangat popular. Tapi pada masa yang sama, dia juga ada peranan untuk membenteras gejala lumba haram yang banyak berlaku, sama ada motosikal ataupun kereta. So, ini merupakan suatu ruang yang saya fikir disediakan oleh kerajaan untuk membolehkan mereka terlibat secara yang betul, secara yang sah, sisi undang-undang dan secara profesional, mengelakkan daripada berlakunya lumba-lumba haram yang berlaku di luar sana. So, ini merupakan suatu kemudahan kepada mereka, dan pada masa yang sama kita harap kita dapat tungkil bakat-bakat sukan dalam bidang sukan pemotoran di kalangan belia-belia tempatan. Ya, saya harap dalam kejohanan yang kita anjurkan ini, yang pertamanya kita memberi peluang yang seluas-luasnya kepada peserta-peserta, sama ada di peringkat kebangsaan ataupun peringkat lokal negeri Terengganu akan mengambil bahagian, dan kita harap akan tercungkil bakat-bakat baru yang boleh kita ketengahkan, yang barangkali sebelum ini mereka ada di jalanan yang barangkali terlibat dengan lumba-lumba haram, tapi kali ini kita buat yang proper, dan kita harap ada bakat-bakat baru yang dapat dicungkilkan, yang dapat diketengahkan. Dan kita juga mengharapkan adanya penganjuran umpama ini,
kita buat program ini bersama dengan MPSC, maknanya satu badan yang tidak anggap profesional dan tukang bermotor, dan dengan tidak langsung kita di Terengganu dapat mempelajari bagaimana kaedah yang profesional untuk menganjurkan kejohanan tukang bermotor dan berumpama ini. Dalam apa jua perlumbaan sukan permotoran, penyediaan jentera sememangnya amat penting selain daripada kecekapan para pelumba. Dan dalam perlumbaan drag race kali ini, dapat disaksikan setiap pasukan yang bersaing nyata bertukus lumus untuk memastikan jentera mereka berada pada keadaan terbaik sebelum perlumbaan dimulakan. Bagi kategori motosikal untuk kelas perlumbaan Y125Z Pro Street menyaksikan para pelumba yang bersaing lihat mewakili lebih daripada satu pasukan. Di peringkat suku akhir, pelumba Terengganu Muhammad Khalid Ada alias lebih dahulu bersaing untuk pasukan Emi Ujim dan berjaya mara ke separuh akhir setelah menyingkirkan pelumba dari pasukan K-Koli Project Muhammad Abdul Hakim Hassan di suku akhir. Pelumba mara ialah Muhammad Kusari Mat Rashid dari pasukan Suwai Kimoto dan menewaskan Muhammad Syafiq Muhammad Nasir yang merupakan jentera pasukan Exhaust. Dan selepas itu, Muhammad Kusari Mat Rashid sekali lagi turun ke track, namun kali ini ada penunggang jentera pasukan RSR EYS Moto yang mana menyaksikan Kusari turut mara membawa pasukan RSR EYS Moto ke separuh akhir dengan menewaskan Tengku Azwar Tengku Aziz dari pasukan Syahrir Nas One Moto. Suku yang keempat belum menyaksikan Muhammad Izrul Huzaimi mara setelah menyingkirkan Muhammad Abdul Hakimi Hassan yang menukar jentera kedua untuk pasukan K-Koli Project. Muhammad Izrul Huzaimi yang mewakili pasukan Ali Garaj mara ke peringkat separuh akhir apabila lawan itu disingkirkan kerana melakukan jump start. Di peringkat separuh akhir, hasrat Muhammad Kusari Mat Rashid untuk membawa pasukan RSR EYS Moto ke final tidak kesampaian apabila dia melakukan jump start dan kesilapan tersebut membuka ruang buat Muhammad Khairi Ada alias dari pasukan Emi Ujim meneruskan kemaraan. Namun begitu, Muhammad Kusari Mat Rashid menembus kesilapan dengan membawa pasukan Suwai Kimoto ke peringkat akhir setelah berjaya menewaskan Muhammad Izrul Huzaimi yang menunggang jentera pasukan Ali Garaj. Kusari Mat Rashid jumpa di garis penamat dengan catatan masa 7.120 saat menerusi kelajuan jentera sekitar 144 km sejam. Akhir, Muhammad Khairi Ada alias yang mewakili pasukan Emi Ujim sekali lagi tidak perlu bersusah payah apabila Muhammad Kusari Mat Rashid mengulangi kesilapannya dengan melakukan jump start sekaligus menubuhkan Muhammad Khairi Ada alias selaku pemenang untuk kelas perlumbaan Y125Z Pro Street. Dalam kelas perlumbaan 40150 Pro Drag menyaksikan pelumba Melaka Noriman Aini berjaya melangkah ke separuh akhir. Menunggang jentera pasukan Anmoto, Noriman Aini menewaskan Cik Long dari pasukan Sepa Moto Along Project dengan catatan masa 6.866 saat. Dan selepas itu, Noriman Aini sekali lagi turun untuk jentera kedua Anmoto dengan beliau turut meraih kemenangan apabila menyingkirkan Muhammad Azimi dari pasukan Simban Huat. Kemudian lagi skor separuh akhir diisi oleh Alif Akasha dari pasukan Danish Moto T-Speed 1 serta Azwar Tengku Aziz dari pasukan Naswan Moto yang tercemerlang untuk meneruskan kemaraan setelah menewaskan Muhammad Ilham Arzimi dari pasukan Hyperspeed Halimoto. Menanti Tengku Azwar Tengku Aziz di peringkat akhir adalah Muhammad Syafiq Mat Nasir yang mewakili pasukan Mer Exhaust apabila pelumba dari Terengganu itu tidak mendapat masalah untuk menyingkirkan pelumba pasukan Yas Moto Muhammad Khairul Azim Muhammad Abdullah. Perlumbaan akhir berlangsung sengit apabila kedua pelumba bersaing sehingga ke garis penamat. Namun, tuah nyata memihak kepada Tengku Azwar Tengku Aziz yang dinobatkan selaku juara dengan kelebihan hanya 0.032 saat mengatasi Muhammad Syafiq Mat Nasir buat Tengku Azwar meraih kejayaan dalam kelas perlumbaan 2T150 Pro Drag kali ini.
Bagi kategori kereta sebanyak 8 kelas perlumbaan yang dipertandingkan. Antaranya ialah kelas perlumbaan NA tidak melebihi 1/8 cc terus Garing sih ya. forward turbo two slip PK tidak melebihi 850 cc per sejam. Dalam kelas perlumbaan forward turbo two slip, peringkat separuh akhir menyaksikan Zulkifli Muhammad dari pasukan TJ Garage Combat Motorsport dicabar oleh pelumba pasukan Devantech iaitu Muhammad Izzuan Ahmad. Perlombaan ini dimenangi oleh Muhammad Izzuan Ahmad yang tiba di garis penamat dengan catatan masa 7.773 saat. Menanti Rizwan di peringkat akhir adalah Engku Salman Cekunera yang memandu untuk pasukan Uman Auto apabila pelumba dari Terengganu itu menewaskan Muhammad. Sementara itu untuk aksi suku akhir bagi kelas perlumbaan Kika tidak melebihi 1/3 cc Pro Street, Zulkifli Madoni yang mewakili pasukan Moksong Garage dari Kelantan menempah tempat ke separuh akhir dengan menewaskan Muhammad Hafizul Jaafar dari pasukan NHD Garage. Perkara ke separuh akhir adalah pelumba Pahang iaitu Cik Mat yang mewakili pasukan Cik Mat Tayar Bandar. Cik Mat melakukan catatan masa 8.055 saat bagi menepikan cabaran Muhammad Rashid dari pasukan Sidi Garage yang berpekalan di Johor. Suku air ketiga menyaksikan Muhammad Faizal dari pasukan Jumong Som Garage diberikan tentangan oleh Muhammad Shazrul Syafiq yang membantu jentera pasukan Iwa Group. Perlombaan ini berkesudahan dengan kemenangan memihak kepada Muhammad Shazrul Syafiq yang melakukan catatan 081 saat, manakala Rosman sekadar merekodkan catatan masa 9.618 saat. Aksi separuh akhir pertama untuk kategori KK tidak melebihi 1/3 cc Pro Street menemukan Muhammad Shazrul Syafiq dari pasukan Biwa Group dan juga Zulkifli Maroni dari pasukan Mongsem Garage, yang mana perlombaan ini dimenangi oleh Zulkifli Maroni yang tiba di garis penamat terlebih dahulu. Sementara untuk saingan separuh akhir kedua pula ianya menjadi milik pasukan NZ Autowork penerusi pelumbanya iaitu Muhammad Kanil Zaman Muhammad yang menewaskan Cik Mat dari pasukan Cik Mat Tayar Bandar. Dalam perlombaan akhir, Zulkifli Maroni dari pasukan Mongsem Garage dan Muhammad Kanil Zaman Muhammad yang mewakili pasukan NZ Autowork bersaing untuk menentukan siapakah yang lebih layak dinobatkan selaku juara. Dan ternyata kepantasan jentera NZ Autowork yang dipandu oleh Muhammad Kanil Zaman Muhammad sukar digugat apabila ianya terlebih dahulu melepasi garis penamat dengan masa 8.161 saat. Dalam kelas perlombaan NAP16 Info Rap menyaksikan pelumba M2 Racing Muhammad Fida Smith Boy diberi tentangan oleh Saleh Osman dari pasukan WMPGS Motorsport. Dan perlombaan itu dimenangi oleh Saleh Osman apabila pelumba dari Negeri Sembilan itu lebih pantas dengan catatan masa 7.575 saat. Turut melangkah ke perlombaan akhir adalah Radwan Yahya yang mewakili pasukan RS Performance dengan Radwan cemerlang untuk mengatasi pelumba DC Garage untuk Muhammad Razani Ceknik. Radwan Yahya tiba di garis penamat dengan catatan masa 7.982 saat, manakala Razani Ceknik hanya mencatatkan 8.422 saat. Perlombaan akhir yang menemukan Saleh Osman dari pasukan WMPGS Motorsport dan Radwan Yahya yang mewakili pasukan RS Performance berlangsung sengit. Namun apa yang pasti, jentera pasukan WMPGS Motorsport yang dipandu oleh Saleh Osman nyata lebih pantas untuk menepasi garisan penamat terlebih dahulu. Saleh Osman mencatatkan masa 7.722 saat dengan merekodkan kelajuan 143.10 km sejam untuk dinobatkan selaku juara bagi kategori NA di 16A Pro Drag kali ini. Kategori seterusnya yang menjadi tumpuan adalah kelas perlombaan VTEC Pro Drag. Peringkat separuh akhir pertama menemukan pelumba pasukan Makjan Auto iaitu Muhammad Fahmi Johan yang ditentang oleh Pacerah dari pasukan Warrior Avantech. Dalam perlombaan ini, Pacerah ternyata terlalu unggul buat Muhammad Fahmi Johan apabila pelumba dari Johor itu terlebih dahulu melintasi garis penamat dengan catatan masa 7.346 saat. Satu lagi aksi separuh akhir menjadi milik Muhammad Farid Madin dari pasukan Avantech Racing setelah lawannya iaitu Radwan Yahya dari pasukan RS Performance tersingkir
akibat jam start. Dan dalam perlumbaan akhir, pacelon dari pasukan Warrior Advantage jelas lebih pantas dengan catatan masa 7.24 saat, sekaligus membawa pelumba dari juri itu untuk muncul juara bagi kategori VTEC Pro Track. Bagi kelas perlumbaan Forward Turbo Pro Track pula menyaksikan dua pelumba yang melangkah ke perlumbaan akhir adalah Muhammad Akmal Hakim dari pasukan Cemara Tuah Kemaman dan pelumba pasukan Sunny United Advantage iaitu Muhammad Farid Madin. Di peringkat separuh akhir, Muhammad Akmal Hakim mengenepikan cabaran Muhammad Yusri Yusof yang gagal memulakan perlumbaan, manakala Muhammad Farid Madin menyingkirkan Suhadi Mazoni yang melakukan jump start. Dan kategori ini dimenangi oleh pelumba pasukan Sunny United Advantage iaitu Muhammad Farid Madin apabila beliau terlebih dahulu melepasi garis penamat dengan catatan masa 7.271 saat. Sebenarnya acara sukan dan racing ni, acara straight line tau, straight, no cornering kan. Program ni ataupun minat sukan ni dah lama berkembang kat Malaysia, tapi kita tak ada platform untuk kita nak tampilkan kepada kerajaan. Dan yang nyata kita tak pernah ada lagi lita ni kat Malaysia. Itu yang paling penting. Kalau negara lain kat Thailand dah ada sampai ketiga, keempat lita drag street kan, kita kat Malaysia belum ada sampai sekarang. Kita terpaksa lagi menggunakan jalan-jalan awam, tutup jalan dan sebagainya lah, yang kurang proper ataupun kurang selamat lah. Tapi kita tak ada pilihan. Sebab tu kita terpaksa bawa program ini menjelajah supaya semua daerah dapat melihat apa program ini sebenarnya. Okey, bila kita sediakan program macam ni, okey, belia-belia dia akan datang hadir, dia akan tengok cara berlumba yang sebenar. Bukannya dia berlumba haram, bukan merepit jalanan lah, tapi dia nak berlumba, dia akan berlumba cara yang sebenar. Kaedah format kita akan explain, terangkan kepada belia yang hadir kat sini lah. Minat dan satu lagi pride, kebanggaan bila menang. Cuba bayangkan bila modifikasi kereta melibatkan kos melebihi RM100,000 dan motosikal melibatkan kos melebihi RM20,000. Bila hadiah ditawarkan hanya RM1,500, RM2,000, RM3,000 untuk champion, memang tak berbaloi dipikir dan tak logik. Belum masuk lagi kos untuk travel, penginapan tim-tim ni kan. Jadi sebenarnya bukan ganjaran yang dia aim untuk datang berlumba. Dia aim untuk satu, untuk pride. Kalau Melayu ni pride ni dia punya title. Workshop dia yang kuat. Dia nak title dia, piala tu, trofi tu yang dia nak. Dan satu lagi sebab minat. Minat ni kita tak boleh halang. Kalau kata kerajaan tak buat lita dan kami pihak NGO tak adakan program ni, berleluasa diorang berlumba kat jalan. Diorang tetap juga akan berlumba kat jalan. Tutup jalan, cari jalan lurus. Betting menggunakan libatkan duit yang banyak dan akan berlumba haram. Itu yang biasanya berlaku. Jadi kalau kita nak mengajar track menggunakan jalan awam, ini adalah semua requirement yang kita kena comply. Okey, berapa minimum weight lita, berapa panjang, apa aspek keselamatan yang joki kena ada, rider, apa keselamatan general, semua kita kena comply. Dan salah satu juga kita kena ada insurance liability untuk racers dan juga public, itu yang penting. Dan kami memang sentiasa comply dengan kesempatan dengan pihak TV1. Saya ambil untuk saya suarakan, bukan suara daripada saya sendiri ataupun kelab kami sebagai IDO, tapi suara daripada ratus ribuan belia yang minat sukan drag racing. Okey, kerajaan tolong buka mata, aware, alert, tolong bina satu lita drag racing, lita yang lurus, bukan lita corner gokat. Kita tak nak ada orang pergi tengok, lita yang jaraknya lurus. Itu yang kita minta kerajaan. Itu je. Secara keseluruhan, penganjuran kejuaraan drag race KBS NDSC Malaysia 2016 yang telah berlangsung dengan jayanya, Syabas mengucapkan kepada para pemenang dan tidak ketinggalan
kepada kesemua peserta yang telah mengambil bahagian kali ini. Sekarang tahniah buat pihak penganjur yang telah berjaya menganjurkan perlumbaan ini dengan jayanya. Semoga akan lebih banyak lagi penganjuran seumpama ini demi meningkatkan mutu sukan pemotoran di negara kita dan memperhebatkan lagi kempen Katakan Tidak pada Lupa Haram. Sekian dulu aksi untuk minggu ini. Semoga bertemu lagi di minggu hadapan. Akhir kata salam hormat dan salam satu Malaysia. Okay.